Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam kupasan kali ni. Sehat ke tu? Atik, kau pernah terfikir tak? Macam mana Somalia, sebuah negara yang isinya satu bangsa, cakap pun satu bahasa dan hampir semua sekali orang Islam Sunni boleh hancur berkecai, berperang sesama sendiri atas nama agama? Pelik kan? Inilah persoalan besar yang kita akan cuba rungkai sama-sama. Jom kita mulakan perjalanan kita. Kita akan lihat 5 peringkat utama. Mula-mula, macam mana lompong kuasa boleh terjadi? Lepas tu, macam mana benih ideologi asing mula tersebar? Ketiga, kebangkitan Mahkamah Islam. Keempat, zaman ganas Al-Shabaab. Dan akhir sekali, apa pengajaran yang kita boleh ambil dari semua ni? Okey, perkara pertama kita kena faham. Kehancuran Somalia ni puncanya adalah kejatuhan negara tu sendiri. Bayangkan, ia macam satu luka besar yang terbuka. Bila dah tenganga macam tu, senanglah kuman-kuman ekstremisme nak masuk dan merebak. Semuanya bermula pada tahun 1991. Rejim diktator Siad Barre jatuh, terus jadi huru-hara. Perang saudara meletus antara puak-puak klan. Masa ni, kesetiaan kepada puak lagi penting dari negara. Bila dah tak ada kerajaan pusat, muncullah kepala-kepala perang, dia memanggil warlords, yang pegang kawasan masing-masing. Memang kacau bilau habis. Dalam keadaan yang kucar-kacir macam ni lah, ruang jadi terbuka luas. Fahaman-fahaman baru dari luar mula masuk sebab dah tak ada siapa yang kawal. Lompong kuasa tu bukan setakat politik je, tapi ideologi pun sama. Muncullah satu kumpulan utama yang pertama, namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah, atau senang kita sebut AII. Maksudnya Kesatuan Islam. Sebenarnya demo ni dah lama wujud sejak tahun 80-an lagi. Matlamat demo nak dirikan negara Islam. Tapi fahaman yang demo bawa yang dapat dana dari luar ni sangat-sangat berbeza dengan amalan orang Somalia selama ni. Kat sinilah kita nampak pertembungan yang sebenar. Orang Somalia ni dari dulu lagi ikut aliran Sufi. Demo hormat para wali, ziarah makam ulama. Itu dah jadi sebahagian dari budaya dema. Tiba-tiba, datang fahaman baru ni dan kata, semua tu syirik, semua tu bid'ah. Kuma bayangkan amalan nenek moyang kita beratus tahun, tiba-tiba dicop sesat. Inilah permulaan perpecahan yang sangat dalam. Rakyat masa tu dah penat hidup dalam ketakutan bawah warlords. Jadi, bila muncul satu kumpulan baru yang janji nak bawa keamanan, mestilah semua orang suka. Tapi, di sebalik harapan tu, ada ancaman yang lagi besar sedang menyorok. Kumpulan ni namanya Islamic Courts Union atau ICU. Deme ni gabungan mahkamah-mahkamah syariah. Dan Deme berjaya buat benda yang tak ada siapa boleh buat sebelum tu. Dia menghalau semua warlords keluar dari ibu kota, Mogadishu. Untuk sekejap, orang ramai dapat rasa aman. Tapi, inilah plot twist dia. Dalam ICU yang nampak macam sederhana ni, ada satu bahagian tentera yang pemikirannya jauh lebih keras, lebih radikal. Diorang ni ada agenda diorang sendiri. Dan sayap tentera itulah yang kita kenal hari ini sebagai Al-Shabaab. Maksudnya, pemuda. Bila ICU jatuh kena serang dengan tentera Ethiopia, Al-Shabaab ni tak mati. Malah, dia muncul balik sebagai satu kumpulan pemberontak yang jauh lebih ganas. Ideologi teras Al-Shabaab ni dipanggil takfiri. Senang cakap, takfir ni perbuatan menuduh orang Islam lain sebagai kafir. Dengan pegangan inilah, demo rasa tak salah nak bunuh sesama Islam. Tak kiralah ulama ke, pegawai kerajaan ke atau orang awam biasa. Dan cara demo memang kejam. Pengeboman berani mati dekat tempat awam. Ulama-ulama sufi dibunuh. Makam para wali yang dihormati, demo hancurkan. Deme isytiharkan perang dengan semua orang. Dan puncaknya pada tahun 2009, Deme ikrar taat setia atau bai'ah kepada Al-Qaeda. Kalau komen rasa apa yang kita bincangkan ni penting untuk kita tahu, tolonglah like, subscribe dan kongsikan supaya lebih ramai lagi yang sedar. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling penting. Apa yang jadi kat Somalia ni sebenarnya bukan benda baru Ia adalah ulangan satu corak lama, satu penyakit dalam sejarah umat Islam yang sentiasa muncul kembali. Kumpulan ni namanya Khawarij. Deme ni kumpulan pelampau terawal sekali dalam sejarah Islam masa zaman Saidina Ali ibn Abi Talib. Dan apa perangai utama Deme? Mudah sangat mengkafirkan orang Islam lain yang tak sependapat dengan Deme. Dengar macam biasa dengar kan? Cuba komen tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, ciri Khawarij zaman dulu. Sebelah kanan, apa yang Al-Shabaab buat. Sama kan?
mudah mengkafirkan, bunuh sesama Muslim, tafsir agama ikut kepala sendiri dan paling penting, memberontak pada pemerintah Islam yang sah. Corak yang sama berulang lagi. Jadi, kesimpulannya mudah. Api pelampau ni sentiasa api yang sama. Cuma kayu api dia je yang lain, ikut zaman dan tempat. Apa yang kita nampak di Somalia, itulah sebenarnya wajah Khawarij zaman moden. Jadi, soalan terakhir ni untuk teman dan untuk komen semua renungkan. Adakah kita ni betul-betul kenal iman kita atau kita cuma ikut-ikut orang je tanpa ilmu? Sebab bila kita jahil, kita sangat terdedah kepada ideologi pemusnah macam ni. Alhamdulillah. Ingat, jangan main taik. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.